Kembali lagi dalam Transmedia Auto Benz. Hari ni kita ada apa? Ni, sebuah model A-Class A45 yang memang ori 45 punya, bukan convert ya, yang menggunakan engine code M133. Dia datang dengan kita masalah apa? Masalah leaking daripada thermostat housing. Macam korang nampak ni, ini adalah dia punya thermostat housing yang lama. Memang nampak lah kesan-kesan leaking dekat sini. So, thermostat housing dari leaking adalah berpunca daripada cara pemasangan yang salah. Walaupun, okey, korang nampak kat sini, ini adalah baru lagi tau. Ini adalah thermostat housing yang baru. Tetapi, waktu dia pasang, dia gunakan gang gasket. Seperti yang kita sedia maklum, benda-benda yang orang cakap original, yang menggunakan part-part ori, yang mana memang datang siap dengan o-ring, tak perlu pun gam gasket ni. So, kenapa salah guys? Sebab setiap part-part yang datang original daripada kilang, tak perlu pun gam gasket. Sebab dia dah memang o-ring dia dah memang fit cun-cun lah, memang kedap. Tak perlu mana-mana hose, tak kisahlah hose tu, hose ke radiator ke, apa benda ke, mana-mana hose getah atau plastik yang memang datang daripada kedai ori, tak perlu pun gam gasket. Sebab apa? Sebab dia dah memang cun-cun fit. Untuk masalah kereta ni, leaking dia daripada thermostat je. Macam kita tahu, common issue untuk masalah A-Class ni adalah bocor dia daripada thermostat housing dan oil filter housing. Untuk kes ni, thermostat housing dia datang memang ori besi tak perlulah tukar. Untuk masa ni, yang ni je part dia plastik. Untuk model-model A-Class lain macam 180 atau 280, dia datang sekali dengan thermostat housing plastik, oil filter housing plastik. Bila salah satu tu leaking, kami akan advise untuk tukar dua-dua sekali lah. Sebab dia duduk bersebelahan. Dia satu kerja senang cerita, bila nak buka part tu memang sekali je. Berlaku leaking ni, kami advise untuk kereta-kereta yang dah lebih mileage 100,000 km ataupun lebih kepada 7 tahun. So, mana-mana kereta yang dah lebih 7 tahun ataupun lebih 100,000 km, bolehlah datang kat kita orang, workshop kami, Transmedia Auto Benz. Terletak di Taman Putra Perdana Puchong, bersebelahan dengan Cyberjaya dan Putrajaya. Kalau korang datang, walk-in boleh, buat interview boleh goal atau waste je. Anda pengguna konti, kami pembaiki konti. Saks.